Bersama saya, Leng Tora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Lupa, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi-kongsi. Okey, so topik kita hari ini, kita akan ketengahkan isu tentang pembantu-pembantu rumah yang bermasalah. Adik, Risau soalan macam gini. apa yang adik Panas tahu? ni bang, panas. Apa yang adik tahu pasal tentang pembantu rumah yang bermasalah? Silakan. Sofa lah, kalau saya sendiri tak ada masalah lah. Kalau sofa yang kita duduk, Dik. Jangan macam gitu. Sofa, kita okey tak nak sofa, kita kasih bed sofa lah Mungkin tetamu kita hari ni, dia ada cerita panas. Siapa tetamu kita hari ini? Ceng. Cuba Leng terangkan. Tetamu kita pada hari ini adalah lain dan tak bukan, iaitu daripada Kro Takuya. Adakah Datuk betul? Kro Takuya. Datuk Kro Takuya. Korang pun tepuk. Kita Tepuk, pun nak jangan tak tepuk. Okey, silakan. Okey, so mungkin kita boleh tanya dulu tentang Datuk Kro ni, dengan Datuk Kro ni. Macam mana anda dapat nama Datuk Kro ni? Dah jadi datuk lah, ada 5 cucu. Oh, kira datuk tu lah. Datuk Oh, lah. faham lah sekarang. Tapi Faham, kalau faham. tentang Datuk tu saya faham. Tapi kalau tentang Kro tu adalah sejenis burung kan, burung yang hitam gagak tu kan. Ada panggil Datuk Kro, ada panggil Bapak Gagak. Apa perbezaan dia? Bapak gagak tu macam orang cakap lah kan, kita ni pun dah ada itu umur. Jadi apa, mereka like much more comfortable lah. Pasal ada yang diorang nak belajar kan. Ni pun daripada apa, kita punya aktiviti juga. Berapakah umur anda? Kita umur dah 50 sen dah. Terus terang saya cakap. So bermakna saya masih muda lah. Dah You senang have- cakap apa tahu, dah tengah semi retire mood dah. Wow. Dah tengah retire mood dah. Kalau retire, Jadi, kira sekarang pekerjaannya apa? What is your occupation now? kita suri Belit kiti pula je. Suri kiti? Suri Suri kiti. kiti. Suri kiti. Mesti banyak city kat situ Banyak. Saya baru belajar juga ni. Tapi yang pelik ni, saya ada nampak baru-baru ni isu topik ni yang panas sekali. Tentang Datuk Kro ni ada isu dengan pembantu rumah katanya. Betul. Mana? Mungkin anda nak kongsikan cerita anda? Okey, ni tak semuanya lah, hanya segelintir. Semasa kita interview, kita akan buat interview dengan ejen, Betul. kan? Jadi kita akan face to face dengan diorang. So kita akan bertanya, Ya. anda boleh masak pada segi masak, jaga rumah, kemas rumah, kalau ada anak-anak kecil lah ni semua, serba-serbi semua boleh. Tapi bila Serba-serbi sampai semua, bila bila tengah interview punya time, Video call kan. Itu ejen diorang ada kat sebelah diorang. Jadi ejen kita pun ada in between lah. So there is no hidden message that is being passed down lah. Faham. So serba-serbi semua boleh. Oh, boleh bangun pagi, boleh pak. Boleh jaga anak-anak kecil dari umur ni, ada, saya bisa jaga pak, bisa. Okey, dulu kamu kerja rumah macam mana? Rumah berapa besar? Oh, 2 tingkat pak. 4 kamar ada, 4 toilet ada. Wow. Tapi rumah aku 2 kamar sama 2 toilet aja. Okey. Pun tak terurus juga macam cakap ni. Dulu dia pernah kerja dekat mana? Pernah. Dekat negeri mana dia tak bilang lah. Tak pernah. Tak pernah bilang. Kita ambil yang fresh. Kita bukan ambil yang pernah kerja kat Singapura. betul. Kita ambil pun Sebaiknya. yang fresh. Kalau Jadi- maksudnya fresh tu, bukankah dia tak ada pengalaman? Kalau fresh,
So macam mana anda boleh cakap yang beliau ada kemahiran pernah menjadi pembantu rumah tu ketika dulu? In Singapore maksudnya. Betul? Tak pernah kerja luar negeri. Tak pernah. Dia pernah kerja dekat dia punya negara sendiri. Di Bali, di Bandung begitu. Dalam negeri je. Pengalaman ada lah. Jadi Faham? serba-serbi pengalaman dia tu walaupun basic. So it's just a matter of fact is that diorang mesti nak kena kata orang tu tak payah nak remote control lah. Semua nak kena cakap baru bikin macam mana kan. Dia kira tinggal khabar dari rupa lah kira. Faham. Makan tak payah cakap tu. Pandai ambil, pandai tambah. Betul. Yo. Tu salah satu dia lah. Okay. So pernah juga kadang-kadang diorang ni kita akan kasih off day. Pasal kita employer Yeah. So to me is that I have the right to give them the off day in between Monday to Thursday. So any of these day I will give them. Oh, okay. To me is that when you want to work with me, totally tak ada wifi kat rumah, tak boleh, handphone nak kena surrender, off day je baru boleh pakai. Kalau sekiranya ada family member nak contact, they can contact my wife, I allow. But after their working hours lah. Tapi pasal kita punya waktu dengan Indonesia punya waktu is dia punya lapse about 1 hour kan. 1 hour different. So macam misalnya kata lepaskan maghrib, so that means you have to lepaskan kirakan isyak punya time baru dia boleh call lah, something like that. Jadi Ada emergency lah. yes. Jadi so throughout the weeks tu hanya akan ada kira off day dia satu hari tu saja yang dia boleh telefon. One day. So hari tu saja yang kira dia bebas untuk make phone call semua. Phone call ke dia nak apa semua dia boleh keluar. Untuk that one day sahaja dalam seminggu. Yes. Jadi dia ada kelonggaran dalam sebulan at least 4 days. Betul? Itu after dia punya 6 month. Yeah. Okay, we are talking about after 6 months. So it's 4 days. Pasal apa? The first 6 months when they come to Singapore, so diorang nak kena bayar diorang punya agent. Betul. So if let's say they didn't want to work, they still want to continue working, or during their off day we can still pay them, no problem. Tapi tentang kalau Datuk Kro cakap yang diorang tak boleh menggunakan handphone, tak boleh menggunakan any gadgets pun, dalam kehidupan kita sendiri sebagai manusia pun, kita perlukan gadgets. Betul. Untuk hiburan kita. Betul. Untuk masa me time kita. Untuk ketenangan jiwa kita. Betul. Kalau semua tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, bukankah itu sebagai satu kongkongan bagi dalam apa yang mereka akan rasa? Okay. Kalau hidup diorang. Pasal pernah terjadi bila kita kasih diorang handphone, kita pun kasih wifi, tak apalah pakai. Kan? Pukul suruh time tidur sampai pukul 4 pagi bergantung dengan bangla macam mana ni? Dengan bangla. You okay not? So bila besoknya kerja kelintuk-lintuk. Ngantuk. So that is one of the reason. Pasal kita pun nak kena jaga diorang punya keselamatan. Kadang-kadang diorang potong. Kan? Bila diorang potong ke apa gitu, terpotong jari ke, terpotong apa macam mana? Itulah salah satu sebab dia. I tell them, you are not going to be focused. Kalau Pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Pengalaman mengajar anda untuk lebih berhati-hati. Correct. Pasal apa? Satu kali tu I stay at level 3 ni. Pernah satu kali tu lift tengah servicing. Pasal dia satu lift aja. So dia kena turun tangga, naik tangga dengan barang dengan apa. Kali jatuh tergolek kak lecok. Risau ni. Jadi macam mana tu? Terus risau. Bila tanya bibi, kenapa? Apa jadi sama kamu? Saya terlelap, Pak. Allah. Naik tangga boleh terlelap. Macam mana ni? Dengan troli, dengan apa semua, barang terbalik tu. So jadi zombie. Leceh weh, ni leceh. Betul. Okay. Bila diorang cakap diorang boleh masak, pandai masak, pandai masak laut Sunda, pandai masak macam bakso-bakso ni memanglah kita pun boleh masak. Jadi diorang pakai, pasal Kro memang favourite diorang punya mi ayam. Oh yes. Mi ayam diorang tu diorang pakai macam apa, dia punya mi macam mi pok gitu diorang pakai. Jadi diorang punya ayam tu kan diorang dah hiris betul-betul kan. So it's very nice. Betul. Pandai masak tak pun? Pandai, semuanya pandai. Jadi ujung-ujung Sekali bila dah datang kan, serba-serbi semua tak tahu. Bila orang rumah tanya sebelum masa interview, boleh tahu masak rendang, daging rendang ada. Bisa pak?
bisa mak, bisa ibu, semua segala-gala semua boleh. Semua boleh. Tapi bila dah sampai on the ground, tak boleh. Itu salah satu. So one of my adik saudara pun pernah encounter maid. Just imagine you work, your wife also working. So dekat rumah cuma ada satu anak aje. Example rumah ada satu anak. Jadi tugas dia cuma ambil anak pergi balik, dia akan balik rumah. Then make sure siap makan segala-galanya lah. All this whatsoever kan, ambil sekolah gitu gini. Rumah tak kemas tak apa, bertiktok lah duk. Weh. Saya nak buat TikTok lah kat luar. Bertiktok. Sambil mop pun boleh boleh bertiktok. Macam mana ni? Tak check viewers dia tinggi ke tak. Sambil rumah, sambil kemas rumah, lap rumah pun boleh bergilir. Nak tanya sikit ni. Mate tu dapat gift tak? Apa? Dapat paus ke? Tak tahulah diorang dapat gift ke, dapat train ke, aku pun tak tahulah kan. So one thing I didn't allow them to go for Sunday off is because why? Pasal bila diorang pergi Sunday off, diorang akan bercampur. Ya, betul. So my friend pernah alami, mate balik mabuk. Wah. Mabuk tu. Happening. Bawa Heineken. Siap bawa. Macam mana dia tahu tu air Heineken? Pasal dia bawa balik Heineken 2 tan. 2 can. Ingat 2 tan. 2 can. Dia bawa balik lagi Dia bawa balik pakai tudung tau. Terror. Pakai tudung. Itu confirm dah salah rumah tu. Salah. Salah rumah, salah bilik lah. Salah bilik. Sekali that ini is one of dia punya the influence is there. Another thing is that you all pernah dengar maid pinjam money lender? Pernah, kalau kita tengok dekat TikTok. Pernah. Banyak kan? Pasal apa? Kalau on Sunday tu diorang berkumpul tu kan, akan ada orang-orang macam gerak sponsor kena pinjam duit ke tak gitu lah. You want to this and that home or not? You can see my boss, all this whatever. Nanti diorang bawa kan. Jadi mate ni pun tak tahu. Tapi alamat rumah kita tu. So kira ada dalang dia kat situ lah. Dalam antara mate tu ada dalang kat situ. That mean dorang ada satu kan, kira macam gini. Dia tahu mate semua nak pakai duit apa. Betul. Jadi dorang cakap kan nak pinjam. Apa dia cakap, ada monyet dia kat situ. Betul. Diorang ni yang akan approach this pembantu ni semua. Pasal diorang walaupun diorang baru 6 bulan kan, 6 bulan nak dapat pun 1 bulan is about 60 something nanti. Bila diorang berkumpul, bergaul, kadang-kadang you all can see dekat payah lebar tu berserak kan. Betul tak? So some of them may have bring alcohol. So bila diorang dah start campur, kasih minum kat sini semua, ada yang dah terbaring semua, all this whatsoever. Pernah terjadi, bukan tak pernah. Then another thing is that bila yang ni yang dalang-dalang tadi tu yang datang cakap, you want to send money not for 6 months, right? Diorang akan berkenal-kenal dulu. Diorang akan, how long already you in Singapore, how long you work in Singapore, semua kan. Jadi bila dah dapat tangkap, dia ni baru aja kerja, ni boleh pinjam duit. Ni mesti nak pinjam duit. Kira dia cari mangsa lah. Diorang akan cakap, my boss is around, come I bring you see my boss, today also you can get. Dia akan cakap macam gitu. Jadi orang-orang ni, diorang tak tahu cerita apa-apa, all this whatever, diorang akan ikut. Habis work permit diorang ambil. Alamat memang tak ada kat dalam work permit. Tapi diorang akan kasih tahu kita punya alamat kat mana. So pernah terjadi sampai ini lintah darat ni semua. 2-3 pagi diorang akan order makan all this whatever, hantar kat rumah tau. Padahal kita tak order. Yes, benda ni pernah terjadi. Pernah terjadi. Diorang akan order makanan all this. Kita tak order punya all this whatever. Nanti Grab driver akan datang hantar, suruh minta bayar buat payment all this whatever. Diorang akan gunakan kita punya alamat semua. Kira COD lah. COD lah. Ingat dah bayar dapat makanan free, okey apa? Diorang akan buat macam gitu. Diorang macam gitu. Ni diorang main taktik. Okay. And another thing is that I ever encounter also mate cuma jaga mak kita lah yang dah ada umur. All this example dengan roda, dia dengan mate orang anak kena kerja kan. All this whatever. Jadi anak ni tolong jaga mak dia lah. Jadi disebabkan dia kena kerja, dia ambil satu pembantu. Jadi pembantu ni pun baru kerja. Bawa turun mak pergi tepi pantai, tinggal kat Changi. Bawa turun mak dia pergi tepi pantai gitu gini. Kali lupa. Dia tunjuk video call. Buat video call dengan anak dia. Saya bawa ibunya ke bawah ya. Semua dah
dah video call dah apa, ya. tunjuk anak dia lah. Ni ada kat sini. Tahu-tahu mak dekat bawah pokok, dia kat tepi pokok tu. Macam cakap ni. Kira kalau bawah pokok dengan tepi pokok ke sebelah? Tak, lain. Dia lari lah, lari. Kalau lari saya tengah Diamond dia syuting. lari lah. Dia tengah syuting 2, cerita 3, 4, 5 Hindustan. pokok senang cakap. Itu buat apa tu? Ada mambang tanah kat situ. Kisah. Pernah terjadi. Risau. Tengah Dia memang dating kan, risau. kira tengah dating Betul. kan. Jadi yang anak, yang kena jaga anak ni, kan, yang tinggal seorang kat rumah, laki suami isteri kerja, anak tidur, dah tepuk tidur, tutup pintu, all this whatever kan. Pintu terbuka, siapa-siapa nak datang, boleh datang. Allah. Rumah kau tau. Alamak. Boleh ambil macam ni benda. Tapi ini based on pengalaman anda sendiri ataupun apa yang anda dengar cerita daripada orang? Pernah terjadi dengan family sendiri lah, nak cakap. Among Pernah your family terjadi dengan members family lah. sendiri, yes. Pengalaman anda sendiri yang terjadi dengan mate anda yang baru ni, yang anda viralkan dekat muka buku tu? Social media Itu lah, pasal social apa? media. Kan? Datang sini, cakap boleh buat. Segala serba-serbi semua boleh bikin. Tapi padahal langsung tak tahu bikin. Masak nasi pun tak tahu macam mana. Ni ada peranjat. Kata peranjat, aku terperanjat. Tak, tu dia ada anak. kronik, Dia ada anak. Dia ada suami tapi dah cerai. Tapi aku cakap dengan dia, macam mana kau kasih anak kau makan macam ni? Anak kau nak kucing ke esok? Beras, dia pakai beras. Dia betul, dia masak nasi. Aku makan 2-3 hari tak boleh buang air Keras tu. Baguslah. Yang tak boleh buang air? Akulah. Kalau gitu buat mana perut anda yang ada masalah ni? Bukan makanan, perut yang ada masalah. Aku tengok lawas ni. Sama. Sihat. Asal tutup? Tak sama. Tak, Tengok. okey. Tak sama. Tak sama, okey. Okay. So tu satu daripada dia punya problem lah. Dan secondly, bila kita cakap dengan dia, bila bangun buka pintu. Bangun pagi buka pintu biar angin subuh masuk lagi. Rezeki masuk lah, rezeki masuk lah. Biar angin rezeki pun masuk. Cakap sekali 2 kali pun tak boleh bikin. Macam mana kakak nak kena hari-hari cakap? Hari-hari Dia sampai lupa ke macam mana? tak tahu lah nak cakap. Dah bercakap dengan dia berkali-kali. Kan? Pun dia tak boleh buat. Habis macam mana? Ni kes kronik. Pasal orang rumah satu dia ada mild stroke. Dia ada mild stroke. So I really need somebody that can assist her. Bukan all the way dia bikin tau. Orang rumah tetap bantu. Orang rumah tetap masak. Pasal apa? I don't trust diorang punya masakan lah. Pasal diorang punya masakan ni semua, memang walaupun masa diorang datang, kita bongkar semua diorang punya barang. Betul. Memang terbongkar diorang punya barang-barang semua, buka, angkat baju dia, tengok ada benda-benda yang diorang bawa ke tak. Memang seharusnya ke apa yang kita harus depan buat? ejen, Yes. memang Oh, ya depan ke? ejen Ya. kita bikin. Depan ejen lah. Yes, depan ejen kita bikin. Diorang akan Pasal apa geledah. ini? Mereka akan geledah tu bag. Dia bukan buka semuanya Correct. akan keluarkan. Betul. In front of Pasal you all ini semua lah. just untuk kita pun nak tahu berapa Duit declare dia diorang punya bawa. monetary. Alright. Yeah. Duit diorang nak kena declare all this whatever. Jadi bila declare ada dalam 60,000. 60,000 duit Singapore tu baru dalam $6 lah. Okey, 60,000. Saya ingat $60,000. Wow. Kaya juga mate-mate sekarang ya. RM60,000 lah. RM60,000. Hari serta-merta bila dah nak hantar balik punya time, boleh ada surplus pula. I don't need to say the amount lah. So that means dishonesty is also there. So Tapi that, kalau nak cakap pasal ada surplus tu, mereka diberi gaji kan? Mungkin wang daripada titik peluh mereka ni? tak pasal apa, when diorang dapat gaji for the first 6 months is only $66. Diorang hantar kampung sampai ke $60. Hantar kampung sampai ke $60. Pasal diorang ada receipt apa, they will definitely get the receipt. Say I will check. So dalam takung kamu ada berapa sekarang, tanya. Ini aja Pak belennya. Okey. Jadi kamu betul dah belanja apa semua, dah tak nak belanja sabun, tak nak beli apa, betul? Tak nak. Pasal kat kampung memerlukan, dia kata okey, terpulanglah ni gaji kau. Kita pun tak nak cakap apa-apa lah kan. Pasal normally diorang punya toiletries memang kita belilah. Kita beli sekali pasal baru berapa je lah, value dollar pun tak besar tu kan. Dalam berapa ni okey lah tu, untuk diorang mandi ke, cuci baju, baru. Tiap kali pagi bila dah cakap bangun, cuci baju sekali, terus jemur. Bangun pagi tak nak mandi macam mana? Bangun pagi tak nak mandi.
Mungkin rumah anda tak ada water heater kot. Tak ada. Sejuk lah, Rumah sejuk. aku semua serba semua lengkap. Tapi masalahnya bila kita dah cakap bangun pagi mandi jadi karang fresh. Betul tak? Fresh. Jadi dah boleh bikin kerja fresh. Pasal apa? In the morning for that 2 hours is going to be very kena macam cepat. Pasal budak-budak nak pergi sekolah, all this whatever. Tapi dia tak ada siapkan sarapan tau. Oh, Dia takkan sarapan. Siapkan Dia tak tanya pun lah. Dia tak tanya. Tak ada. kopi macam- papi tak ada, kopi pak. Air. Tak ada. Pak kerja pagi. So the only thing dia akan siapkan is my bekal. I suka bawa bekal pergi kerja. Jadi apa yang orang rumah masak, the Dia previous akan- night dia akan panaskan, dia akan bungkus bekal. Itu aja dia akan siapkan. Lepas tu kalau macam anak-anak mandi ke apa, Kira ada family mandi, member semua dia buat bodoh lah. itu aja dia punya kerja lah. Pun tak boleh buat macam mana. Balik ke topik yang tadi yang anda cakap bila nak dihantar pulang tu, tiba-tiba wang Surplus. beliau ada surplus. Betul tak? Ada surplus. Ya, okey. So saya jenis manusia yang suka husnuzon. Okey, kadang-kadang apa yang saya perhatikan orang Islam kita ni pemurah hati. Betul tak? Kadang orang yang datang ziarah kasih pembantu kita $10, $20. Betul. So mungkin daripada situ wang titipan yang dia dapat ekstra tu, yang anda cakap daripada mana yang dia dapat wang tu. You see? Ya. Kita tak boleh tuduh pembantu kita ni mencuri. Tak, ini mula-mula bukan kita menuduh. Jadi bila kita let's say suruh dia pergi beli roti, example lah pergi beli roti, nanti orang rumah kasih $4 ke berapa lah, let's say orang rumah kasih $10 ke all this whatever. Kadang-kadang dia lupa. Pasal apa? She is not apa, dia macam bukan diri dia, belum tak boleh fokus dah. Pasal nampak tak nampak all this whatever. So that's the reason why I really need her to actually macam misalnya kata nak sembrang jalan ke macam mana sekalipun, pimpin dia. Pimpin sembrang jalan sama-sama. Bu, mari sini bu. Ni tak ada tu. Dia jalan dulu, dia tinggalkan orang rumah aku kat belakang. Macam mana tu? Itu yang membuat anda menjadi marah. Tu lah. Betul. Pasal kira bila orang memang rumah problem, cakap, bila orang rumah cakap, Rumah aku. Tak, kalau pagi pun dah tak nak mandi, tu dah problem. Itu Bila kira orang hygiene rumah dia. cakap, dia tinggalkan aku, dia sembrang dulu ni. Kali kereta semua dah horn gitu. Kali I will check. Bibi, tadi masa sembrang kamu tak pimpin ibu ya? Tak pak, saya jalan dulu. Bagus kau pergi jawab aku cakap. Itu time dia kena dia jujur. Bang semua satu kali jalan. Nasib baik dia jujur. Kalau dia belit, lagi leceh. Itu sebab pasal apa? Tujuan dia datang sini is actually to help me to monitor her during my absence. Okay. So when I agree to make full payment no. Barang-barang kita pun kadang rosak pun kita nak claim orang pun. Blender baru beli. Example lah. Blender baru beli. Banyak-banyak orang dah point kat aku ni. Blender kau baru tengok beli. lah. Blender baru beli. Baru beli blender, dah cakap, dah ajar. Tu taruh, lepas tu lock. Ni dah taruh, terus dia on. Terbang lah. Tak boleh on. Tak boleh on. Kalau tentang Boleh. Kalau boleh cakap on. pasal blender, Tak boleh. okey, kalau letak tak lock, tak pusing, blender tetap boleh on. Tak, ini punya boleh on. Mana boleh on? Boleh. Ya, lain pernah. Dia punya tu je pusing. Oh ya ke? Ada. Ada. Nampak sang kau tak pernah blend cili kan? Bukan. Saya selalu pakai jenis yang mahal, bukan yang murah. Dulu lain pakai yang murah punya. Tu nampak. Yang Kira murah. affordable lah, bukan murah. Affordable Ada lah. bila dah beli blender baru. Kan ada anak dia kan. Satu dia punya yang mak dia, lepas tu ada anak-anak dia. Yang anak dia ni tak pakai, dah cakap simpan. Dia masuk dalam plastik, dia buang lah. So dia okey tak okey? Pasal mungkin tak mungkin cara diorang simpan tu buang. Indonesia dengan Singapura kan perbualan tak Tak, sama. nasib baik dia cakap buang. Kalau dia masukkan dalam blender yang mak dia tu, dia blend sekali. Jahanam. Lagi jahanam. Lain kali kalau isu yang macam gini keluar, yang macam gini timbul, saya suggestkan beli batu lesung. Jangan cakap batu lesung, batu giling pun aku dah standby. Cuma nak giling ganyang ni, betul tak? Masa air dah cakap berkali-kali, ada dia punya level kan. Taruh bawakan. Jangan ikut dia punya level, selalu bawakan. Pasal nanti bila dia dah panas, dia membuak. Dah cakap. Dah 2 kali beli kirit air. Air membuak tu terus dah tak boleh on dah. Rumah semua trip tu. Macam cakap. Jadi dia punya kes memang kronik lah. Memang Tengah kronik. kerja rumah trip tu.
Kipas tak jalan, apa segala apa memang tak jalan. Habis freezer aku ada 3 freezer. Pasal aku punya popia, ada aku punya ni. Ni popia semua dia tak payah bikin tau. Ni semua orang rumah aku yang buat. Dan popia tira tu, semua orang rumah yang buat all this whatever. Dia cuma buat. Dia punya kerja kalau datang potong cili, blend, kan, masak, kasih garing, all this whatever, memang nanti orang rumah yang akan letak garam lah, letak gula lah, all this whatever. Dia yang akan buat dia tasting. Dah ajar berkali-kali. Kan potong cili, potong cili tak bagi pakai telefon boleh tersanggup macam ni. Potong 1 cili, ambil 1 cili, potong tersanggup. Rumah dah cakap pukul 10.30 lights off. Kau punya time rehat. Tak apa, saya nak habiskan ni. Betul, kau nak habiskan tu. Sampai pukul 3.30 pagi aku tengok lampu dah sedia on dekat dapur dah tidur. Habis aku on lampu untuk kau tidur ke apa? Itulah hakikat. Tapi dalam cerita ni kita boleh tengok yang beliau sebenarnya berkorban masa. Siapa? Yang pembantunya berkorban masa. Yang bayar bil tu. Tak, yang bayar bil tu lain cerita. Tapi yang pembantu ni bersungguh-sungguh nak habiskan. Tapi dia mungkin Pasal terlelap. kita nak dengan dia masa untuk kau rehat. Besok boleh sambung besok sambung. Tak apa. Enak dia pun bertapa. Dia papa lah kat situ. Ini lumrah kehidupan. Kita sendiri kadang pun tengok TikTok, tengok Facebook, tengok TV pun. Kadang kita yang TV tengok kita. Ini TV lah Aiman ni. Ini tengah masak. Kalau tengah masak, apa pernah ada tengah masak tertidur? Tengah potong ke? Dia cakap tadi tengah potong-potong. Tengah potong. Tengah potong. Kalau tengah masak, aku masak sekali tu. Tengah masak goreng ayam pun ada juga topik macam mana ni? cerita pasal masak ni. Kepak ayam tu pun boleh terbang daripada ni. Macam mana tu? Tepak ayam terbang. Kata tahu masak. Tak tahu Kira pak dia goreng-gorengan semua bisa pak. Dia flip kira kepak terbang Kepak pun boleh terbang. Macam mana tak terbang? Ayam diangkat tinggi-tinggi, masukkan dalam minyak gitu. Terus kat situ ayam yang lagi satu pun terperanjat, dia pun lompat lah. Ayam pun boleh terperanjat Tak boleh terperanjat. Kita nak taruh ayam, kita nak goreng ayam, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita taruh betul. Amin. Termasak dengan penuh kasih sayang, ikhlas dengan hati yang ni. Kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, ni untuk anak-anak aku makan, untuk suami aku makan sekali-kali. Ini tak dia ayam dia angkat ni kan. Dia ingat ambil kau kata dia. Mau terperanjat tu ayam terpelanting. Enak aku pergi dapur. Penuh dengan minyak, so takung kat dalam. Macam mana? Kalau adik yang dapat macam gini, apa yang adik akan lakukan? Saya hantar rumah dia. Untuk train. Jahanamkan lagi. Hantar terus jahanamkan lagi. Betul. Leng, kalau anda pula. Apa yang kau akan buat? Cuba kau jawab. Jangan hantar rumah aku. Which we have to be firm lah. Bukan kita nak aniaya diorang tu, tidak. Tapi kita nak kena firm. Kalau kita tak firm, diorang pijak kita back kepala lah, all this whatever. Kalau sampai mate dah bawa balik beer ni semua kan, dah melampau lah. Betul. Tapi I mean, dah bawa balik beer ni dah melampau. Benda macam gini kadang-kadang correct. Dia kira kita tengah gamble. Maksudnya bila kita ambil mate tu kita tak tahu. Kira kalau you are lucky enough, you get a good one. Correct. Masya Allah. My one is Alhamdulillah. Both yang I dah tukar, Alhamdulillah. Both is Alhamdulillah. So to me is, bila I dengar cerita macam gini, memanglah kita ada dengar yang lain-lain, tapi it comes to like daripada Crow sendiri memang itu pasal saya asyik terperanjat. It's like, kalau macam abang tanya, kalau it happens to me, what am I supposed to do? Correct. Mungkin I will react like that also. Lagi satunya bila kita tak ada kat rumah, dia bawa orang luar masuk. Anak kita tidurkan kat dalam bilik lah apa gini. Sekiranya orang luar tu masuk kita punya bilik, example lah. Masuk kita punya bilik. Kita punya barang-barang, gelang-gelang kita ni semua. Bersinar. Kecing gitu lah. Betul lah. So another thing, keselamatan anak kita pun kita tak tahu macam mana. Apa dia buat kat dalam bilik lah, all this whatever. Betul lah, Badabu. Memang kita dah balik, kita dah penat. Bila kita dah balik kerja, kita dah penat. Kita tanya dia, Di macam mana tadi anak semua dah makan belum? Kali anak dia, tadi ada satu uncle datang, habis terbuka semua. Siapa uncle apa? Ada orang datang Ada cakap dengan bapa dia lah. Tadi ada satu uncle datang, habis semua terbuka. Kalau misal kata anda dapat yang suka menjawab, yang betul-betul kata orang tu blur lah, blur. Melawan.
dan itu Menjawab, tak ada, melawan, kita itu kira senang cakap bukan rezeki kita lah. Betul. Dan That's itu untuk kita menukar pembantu lain. Tapi pada saya lah, kita tak perlu nak bangsa kecohkan cerita tentang maid. Pasal bagi saya satu je, maid ni juga manusia, pembantu ni juga manusia. Mereka juga seperti kita. Cuma rezeki kita ada kelebihan, kita ada kemewahan. Sebab tu kita mampu untuk employ orang. Tapi kadang kita pun nak kena letak diri kita di tempat mereka. Jangan sampai kata orang tu kita menghina mereka. So dalam cerita ni kita akhiri dulu, kita hentikan dulu tentang perbualan isu pembantu-pembantu yang berada di Singapura. Kita cakap pasal yang di Singapura je. Kita tak nak cakap pasal di negara lain semua lah, segelintir dan juga bukan semua, betul. Segelintir. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tangan ini ditaja oleh Wheel and Shift. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.